Okay, morning. Okay, saya Nesh daripada Interior ya. Okay, hari ini saya nak introducekan steamer 1.8. So dia punya watt dia 2000 watt lah. Kita tengok sini, dia punya watt dia 2000 watt. Lepas tu dia punya power dia, voltage dia sampai 240. So dia punya ni, kat sini dia fleksibel dia. Sini kita ada tire 360 rotation tire special dia. Lepas tu dia ada loader kat belakang. So dia more fleksibel lah, bila tarik keluar memang fleksibel. So contain water dia memang kat sini. Ni dia part contain water. So dia tangki ni dia boleh cukup sampai 1.8 liter air. Okay. So bila datang ke sini, ni dia punya wire cord steamer punya. Boleh nampak sini, dia memang tahan abu. Dia memang dia special made untuk mentahankan abu dia. So yang ni kita mostly kita panggil dia punya pistol lah untuk steamer punya. Dia boleh plug Q. So dia boleh plug Q. Dia boleh masuk sini. Dia ada dia punya switch button. Kita boleh lock macam ni ataupun kita lepas. Kalau kita, dia boleh flexible lah. Kalau kita nak lock, kita boleh lock. So bila part kat sini, dia ada dia punya aksesori semua lah. Saya akan terangkan macam mana cara pasang dia ni. Dia memang untuk mirror. Dia akan sambung. Ini cara pemasangan dia lah. Simple and easy. So bila nak keluarkan, just press ini, tarik saja. Dia mostly guna untuk macam tempat-tempat angin tak sampai, boleh guna. So yang kat depan ni semua boleh keluar. Dia extend dia lah. Extend dia. Dia ada brush dia ada dua jenis. Satu nylon, satu yang metal, besi lah. So kegunaan dia ini untuk surface yang macam kalau mudah calar ke, kita akan guna ni lah. Kalau macam surface yang kasar, nak sting yang tempat yang kasar, dia akan guna brush ni. Cara guna brush dia, dia kena ada holder ni, masukkan, plug. Lepas tu yang ni, masukkan, boleh nampak sini, pusing kan, bagi dia lock. Okay. Ada customer dia macam risau, dia boleh calarkan sebab dia brush kan. Okay, so kita ada satu lagi. Kalau macam customer ingat macam dia macam risau, boleh masukkan. Ini memang special kain untuk ni lah. Cara pemasangan dia. So bila dah steam keluar, dia boleh protect lagi lah dekat bahagian brush. Okay, ni part brush. Just go in, turn, dah lock, dia ada lock ni. Okay, yang ni wire holder kita. So dia ada dia punya rumah dia. Dah masukkan. So bila nak habis pakai, tengok kuantiti dia wire, bila panjang mana nak pakai, kita pusing lah. Okay, ini untuk wire holder. So memang kita ada sediakan bekas untuk kuantiti dia, air. Memang dah ada, dia ada sediakan bekas tu. Lagi kita ada oiling dia. Oiling dia mostly ke sini. Bila steamer dia akan, bila pakai lama-lama, dia punya steamer o-ring ni dia akan tercabut. So untuk replacement part dia memang kita ada bagi o-ring. Just buka, masukkan balik. Hari ni saya nak tunjukkan steamer 1.8 anti-rain punya. Okay, dia punya capacity tanki dia 1.8 liter. So cara-cara nak pakai, saya guna untuk yang secukupnya. Tekan on switch dia. Indikator untuk macam kalau macam air tak cukup, dia akan indikator warna merah. So kita boleh tahulah air dia tak cukup, kita kena top up air dia. So bila nak top up air, customer mesti kena offkan steamer dia, bagi dia sejuk dalam 20 minit, bagi buat air yang terperangkap dalam ni, keluarkan,
Lepas tu baru kena kepak air. Ini untuk preventkan dia punya coil dekat dalam heat dalam dia rosak lah. So kena sejukkan sikit baru kita kena kepak air. So yang indicator ni dia akan jadi warna hijau bila steamer ni dia dah panas, dah cukup panas, dia akan tunjuk warna hijau. So kita boleh start lah guna steamer ni. So jangka masa tunggu dalam 2-3 minit lah. So kita dah isi air, sekarang kita tunggu. Okay. Kita dah boleh nampak sini ya, simbol hijau keluar. So maksudnya kita dah boleh start guna steamer ni. So dalam dia dah cukup panas, kita dah boleh guna. Okay, just plug ni. Okay, kita just tukar satu dia. Kuat wap dia kuat. Boleh nampak wap dia. Kita boleh nampak surface dia berkilat Ini tempat-tempat yang kita tak buat. So kita boleh differentiatekan dia berkilat. Sebab dia dah keluarkan minyak-minyak dia. Boleh nampak okay. Dia datang macam ni. Masukkan dia ada clip dia. Masukkan kat dalam. Just pass in, plug in. Okay. Sama juga. Masukkan. So di getah dia punya function untuk tarikkan air dia. Dia resting tarik dia. Tarik dia. Ini mostly kita guna untuk dekat tempat gelas door. Kita boleh guna. Ini dia multifunction, dia boleh guna dekat office, kereta, rumah atau kitchen area, semua kita boleh gunakan. Dia memang sesuai lah, dia memang ada safety. Dia barang dia tak akan salah. So dia ada getah kat sini. Okay. Yang ni part untuk brush. So surface-surface yang keras tak boleh, macam steel bowl dia tak boleh kena. Dia kita kena gunakan dengan brush lah.